Syah, kau tengah buat apa? Aku tengah edit gambar pakai Galaxy AI. Tengok. Boleh edit gambar je ke? Taklah, banyak lagi lah Galaxy AI boleh buat. Kalau nak tahu dia boleh buat apa, boleh pergi kat event ni. Esok hari last untuk korang explore Galaxy AI sendiri. Boleh claim juice percuma dan juga tote bag sekali. By the way, booth AI Talk Spot ni betul-betul sebarang pavilion Bukit Bintang tau. Kiranya untuk explore power Galaxy AI yang ada pada S25 series ni. So, kita kena start dari dalam Starhill dulu. Ada 8 stop. Yang stop pertama ni, local search. Kita boleh suruh cari ke objek yang ada dalam local tu. Stop yang kedua, the marketplace. Nak tunjuk yang kita boleh tanya Gemini secara live untuk suggest masakan apa yang kita boleh buat dengan bahan yang sedia ada. Do you have any recommendations for me with these ingredients? Sini juga anda boleh cuba guna circle to search untuk tengok mana kita boleh beli bahan-bahan tu. Stop ketiga, concert booth. Boleh tolong cari konsert event, lepas tu suruh Gemini untuk save terus dalam kalender. Details tu pula anda boleh share dengan kawan-kawan anda. Stop keempat, the exhibit. Guna Gemini Live untuk tahu lebih pasal karya seni. Apa yang saya sini cuba tunjuk, Gemini boleh faham secara visual dan gabung dengan Galaxy AI untuk berkongsi info. Okey, lepas tu kita kena gerak dekat luar untuk stop seterusnya. Stop yang kelima, Gemini boleh kenal lokasi walaupun dari gambar. Bukan tu je, kita boleh minta savekan dalam kalender dan notes kalau kita nak bercuti kat tempat tu. Siap boleh minta Gemini untuk suggestkan hotel untuk kita. Stop yang keenam, Style Lab. Yang ni susah untuk kita kaum perempuan kalau tak tahu nak pakai apa, kita boleh tanya outfit apa yang kita boleh pakai. I'm wearing a blue dress, so which bag should I carry? The red Gucci bag is a fun pop of colour, while the white bag is more neutral. Either one would look great. Stop yang ketujuh, Creators Lab ni pun menarik juga sebab kita boleh pilih nak guna muka kita jadi kartun ke ataupun kita boleh generate sendiri. Macam yang ni saya generate gambar sendiri dengan kucing tengah makan ramen. Stop yang ke-8 ni kita kena masuk balik dalam Starhill. Yang ni pula Gemini boleh tolong kita untuk pilih buah-buahan untuk dijadikan jus. Oh, ni hasil bag tadi. Comel kan? Perasan tak, semua demo kat sini, diorang guna voice je untuk tanya Gemini. Boleh terus tanya dekat Gemini secara live dan segala conversation anda dengan AI tu boleh dijadikan dalam teks juga.